Take babuji je. Babuji. Boat je. Boat. Okay, 1, 2, 3. Babuji boy. Sit. Thank you Babuji. Terima kasih babuji boat. Okay, sekejap. Okay. Thank you orang putih. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Thank you Babuji boy. Okay. Lautan mangrove di Kampung Beng. Kampung Beng ni dia terletak di Ulu Perak, daerah Lenggong. Dia lebih dikenali jugalah mini Amazon. Jadi kita ke jeti dia, kita ke jeti Kampung Beng ni untuk kita mangrove lebih kurang dalam 2 jam lah. Lebih kurang dalam 2 jam. Assalamualaikum. Jadi tempat parking dia dekat sekolah sana. Jadi lebih kurang dalam 2 jam, 3 jam. RM3 RM3. Menarik tuan-tuan. Aktiviti pada hari ini amat menarik ya. Jeti Kampung Beng. Ini boat dia dah. Ini boat dia lah. Pokok teratai. Nanti kita akan lihat pokok teratai di depan sana. Selamat datang Kampung Beng. Saya stabilkan. Ini bila punya. Nak pakai bila? Ni handphone. Bilal, Alun tak nak Bilal. Hari ni kita menyelusuri ya. Sungai Kampung Beng. Peganglah. Tapi tak sampai. Sampai. Ora. Mama. Oh ya.
Kat mana Papa? Follow. Bilal, Hello. jangan duduk korak-korak, jangan injak-injak ada, jangan baki-baki tau. Bilal diam. Duduk sini Bilal. Okay. Kakak, gampang lalu. Aduh. Gambar, gambar, gambar. Gambar. Balik. Lagi. Mana kalau dekat kampung ni, rajin orang rajin buat syuting tu. Jangan kan ambil kawasan kampung ni kampung ni. Tak orang syuting dulu. Baik kampung kan? Betul lah, sini memang baik kampung. Original. Bayang, cepat, sikit. Sikit. Okey. Okey. Ni, mana ni tempat mengkong tempat kita ni. Kita yang itu kan mengkong. Orang dulu pandai. Baturi. Ini kampung Lurau. Duduk dia tak ramai. Lebih kurang 15 keluarga. Jadi kita tinggal kejap di kampung Lurau ni. Kita tinggal di JT ni, kita jalan-jalan, kita ambil gambar. Okey, boleh? Boleh. Kita berhenti kat sini, lagi kita naik kat sana. Checkpoint pertama nama dia Kampung Durau. Kampung Durau ni dia ada 15 keluarga saja. Kampung ni dia duduk di sebahagian daripada Kampung Beng lah. Tapi dia duduk di kawasan asing daripada Kampung Beng. Ya, tengok rumah-rumah dia orang ni di Kampung Durau. Okey, kita akan turun di sini dan kita jalan-jalan sekejap tengok Kampung Durau. Kita akan sampai di Kampung Durau untuk kita melihat macam mana di kawasan mini Amazon ni ada penempatan manusia. The Babuji Silver Cruise. Ni. Ayo turun dulu. Nak pakai boleh nak buka boleh. Lagi nak pakai pula. Bawa je, pakai je. Dah. Aiban. Dukung Aiman.
Kita melihat Lembu kapal terbang. penangkapan ikan di Okey. Lembu ni dikhaskan pada ikan bau. Untuk pakai ikan bau ni lah bubu dah. Jadi, dia ada macam ni. Tahan dia. Umpan. Kalau ikan tarik umpan kat sini, jatuh. Ni bubu ikan bau. Namanya bubu kapal terbang. Bubu kapal terbang. Ini lagi satu. Ada bulu lama. Ini bukan apa ni? Okey, ni namanya penilo. Penilo ni bubu. Bubu ni khas pada ikan kosong-kosong lah. Seperti ikan belida. Ikan yang tengalan yang besar-besar. Ini penilo namanya. Maksudnya menggoda. Ini sama ya. Masih guna lagi lah ni. Ini tak nak lah. Tak, maksudnya ni benda ni masih digunakan lagi lah untuk tangkap ikan. Masih ada orang masih guna lagi. Mana ketahanan dia lebih kurang dalam 2 tahun. Jadi dia salin lah. Salin baru. Ni apa ni? Dah dapat ikan apa je? Ni. Belida yang saiz 5 kilo, 11 kilo. Ikan sebarau 3-4 kilo. Saat. Okey. Nenek tahu tak ni iklan Petronas di mana? Okey, sekarang kita tengok perahu. Perahu dayung. Gunaan dia dayung. Tapi satu dayung lagi hilang. Dimakan anai-anai. Jadi, Kan ada tak? biasa tengok iklan Petronas. Lembu kan? Ya. Inilah sampan yang pakcik tu bawa. Okey. daging sekilo. Daging sekilo. Tak ada. Okey. Jadi orang dulu tak ada enjin macam bot tu. Enjin sangkut, enjin kuasa kuda-kuda tak ada. Jadi derat orang tua dulu tu kuatlah. Jadi budak jas 1 jas 2 tu dikirakan dah berani lah survive. Sebabnya dia orang nak main bola, dia orang akan pergi ke padang sekolah. Jadi nak ke padang sekolah, Kena nak sampai. inilah kenderaan dia. Jadi dayunglah. Darjah 3. Dah berani dah main air. Jadi tak heranlah orang kampung ni kuat-kuat. Okey? Sebab apa Exercise daripada Ada kecil. tak yang guna rakit? Rakit maksudnya? Rakit, buat rakit pergi ke seberang. Selain pada bot ni. Masa dulu kala ada. Yang kurang kemampuan nak beli sampan ni, dia pakai rakit buluh. Rakit tu buat pakai buluh kan? Buluh. Jadi inilah pengangkutan utama bagi orang kampung berdekatan air ni. Hasil ikan, jala, nak ke kebun, nak ke pasar. Dulu dari sini mendayungnya sampai ke Tempan tu, Kota Tempan. Dia akan cross ke Sungai Perak sampai ke Kota Tempan, dayung. Dan satu tempat lagi dia turun bawah sampai ke Tasik Raban. Checkpoint dia orang nak ke Pekan. Dulu ah. Dulu. Tahu. Dulu ni semua tak ada. Kalau tombak ni tak boleh lawan. Sebab Tak pergi tu. Okey, sekarang kita berada di Sungai Perak. Ni Sungai Perak ni. Okey. Ni dah kita masuk Sungai Perak. Di depan sana adalah banjaran Bintang Hijau.
Di belakang kita ni adalah banjaran Titi Wangsa. Di tengah-tengah dia adalah aliran Sungai Perak. Titi Wangsa mana? Belakang ni ya? Belakang ni lah. Wangsa. Yang ni anak kaki dia lah. Dia belakang sana, Titi Wangsa. Itu banjaran bintang hijau. Bintang hijau. KL, bangun banyak di nama orang kampung. Alah, kau lambat. Apa dia? Hanya boleh potong balik. Oh. Woohoo. Pusing eh? Kecil apa? Menung apa? Menung apa? Apa di Minong ni? Apa je perangai tengok lali perangai apa? Tengok apa? Musik. Tengok pokok. Pertama kali ya? Bye. Pertama kali. Pertama kali. Pertama kali naik pun. Bye. Cantik sangat ni. Apa? Ya. Pak. Nak kacun boleh? Bagi pemandangannya cantik pada hari ini, apa benda? Alhamdulillah. Datuk Jambatan Sultan Azrin, Kasir Rabat. Apa? Jambatan Sultan Azrin, Kasir Rabat. Apa lagi? Bersih. Ha? Cantik Datuk, cantik. Pakai Bilal. Bila buka. Ya, sekarang kita berubah air dah. Sekarang jadi air tasik. Dan ni ya.
Tanah. Dia macam rumput ni. Tengok tak dia. Dia macam bunga kiambang. Warna lili lah, warna lili. I know lagi ya. Kita akan pergi ke bunga teratai. Jambatan dekat kuat ke? Dia Raban. Dia Raban. Apa? Waktu jadi itu sudah pergi oleh-oleh. Kita singgah pergi beli oleh-oleh ke? Kita singgah pergi oleh-oleh. Tak ada. Waktu tu Cik Raban ada? Tak singgah sana tu. Tak singgah. Jam. Orang nak apa tu? Orang nak apa? Orang tengok ni. Jambatan. Orang atas tu jambatan. Jambatan apa tadi bilang? Jambatan Cik Raban. Jambatan. Jabatan Sultan Nazrin. Haji Mudan. Abang, dia nak berapa? Ini tenang sikit. Anak ikan lawak. Tu anak ikan tu. Tu ni. Ni. Ke sebarau ke ikan apa ni? Anak dia habis dah. Dalam air kan. Habis lah. Sini tadi ha. Tu nak lawak dia timbuk dalam belakang. Ni kita tengok anak ikan. kawasan. Ni dua tempat ni. Satu gitu. Ni teratai dia. Teratai? Cantik. Ya. Toman kot. Toman tu kita ikan ajar yang tu lah. Resort. Ha? Ini resort tu bateri Resort. 14. Resort Tasik Rabak. Saya ni boleh mancing. Saya tengok ada orang mancing. Nampak ada orang mancing kat situ Mana orang Malaysia? Kenapa terdapat botol dia? Angsa tak nampak pun. Alah makanan tak ada lah. Lupa bawa makanan. Roti ada roti. Ada roti? Ada tengok. Mana? Baca lili. Rajah. Mama nak. Nanti ni kita mangga. Boleh ambil bunga tak? Boleh ambil. Boleh. Ni kau jual tau. Tidak, Mama ambil.
sekejap mama. Depan lagi boleh? Yang Depan. yang tak kembang yang ambil. Ha? Yang ambil yang tak kembang. Ambil yang kembang. Ambil nak kembang. Yang depan tu Eh. nak kembang. Aduh, nak dengar apa? Ada. Ada lah. Datang tak ni? Dah jangan ambil banyak sangat. Gambar dalam. Ada. Thank you, Babu Jimat. Okey, tepuk tangan. Terima kasih dah Babu Jibot. Okey, next time kalau tuan-tuan nak ke mangrove di Tasik Raban, Kampung Beng, tuan-tuan boleh hubungi dah Babuji Boat. Nombor telefon nanti saya bagi di caption lah. Jadi kami buat tour daripada Kampung Beng dan sampai ke Tasik Raban Resort, dan hari ini kami dapat melihat teratai bunga indah. Kasut kulit lah. Mantap. Mantap. Oh, padu. Udang. Udang. Ada. Ha? Totong mana ada Sungai Perak? Udang galah. Apa? Sotong. Potong ada orang ni. Potong ikan air laut. Dia kawal.
Orang relax Cakap Baguslah orang. Boleh. Okey, Long? Ni, masukkan jaket ni. Tak apa, banyak buat. Buka lah, kena masuk. Banyak ke? Okey. Leh. Siang pula. Sudah buat polis kan? Ni, Long ambil tali, Long. Ha? Tali. Okey, kita jumpa lagi di lain episod. Niaga tak boleh pakai dah ni. Okey, bye. Next video. Agak dah upgrade kan? Upgrade. Warga dah break.